welcome back to my channel. Assalamualaikum. Bubur Mak Zati pun dah siap. Ni kata makan petang-petang lah yang tu. Sedap oi. Tu suami Zati dia tengah mesin. Tu nampak tadi kalau Zati buat video bising. Sebab dia tengah mesin untuk. Tu dah bersih sikit. Tinggal belah sana je. Ni kan petang tak ada buat apa, Zati akan tolong mak mentua Zati akan sapu-sapu sikit lah halaman ni. Tak apa bersih kan bila kita dah mesin. So Zati nak sambung balik yang tadi, yang sebelah ni. Sebelah sana dah mesin. Tinggal yang belakang sekali. Semua dua abang adik dah tidur. Masih dah kenyang. Dua lelap. Semalam budak ni jatuh. Tu sambil Zati dah tukau tali baru. Belum ni Zati tukau pakai yang boyan punya. Lepas tu dia boleh jatuh berebung malam. Ya Allah, hai. Macam bonangka malam. Baik tak ada apa-apa. Ni Zati dah tukar tali punya. Dah tukar yang tali. Ni boyan karen. Zati pakai yang karen. Senang. Tak payah nak enjut je. Dia tidur. So Zati dah boleh tolong mak mentua Zati. Apa tu? Ni lah rumput tu. Sapu rumput. Tolong kat ni mak-mak. Angkat ni kepala dia. Dia ada lagi. Ayam bermacam ayam. Tengok, tak berselipar Zati. Kita tolong mak mentua Zati sapu. Dia cakap dia sapu Zati pungut. Bila Zati kan muda, dia dah tua. Dia tak boleh dah bongkok-bongkok. So Zati dah kena pungut dulu. Korang tengok lah. Dia letak kat dia punya suara tu tengah dengar. Kereta sebelah lalu pun kena alih. Apa lah mak-mak? Ya bos. Ya. Jangan topang tu lah. Tak ada, tahu nampak. Abang tidur ke? Tak ada tidur. Tengok adik tak? Tu kau nampak. Tadi dah sapu sikit. Tinggal sana. Macam jadi tak dapat nak buat video kat luar. Sebab apa, hujan lebat apa semua. Hujan dah mula turun. So tiba-tiba pula
Budak dia bangun. So Zati nak rasa masakan Mak Mentua Zati bubur ni. Dah bangun nampak. Dah dia kata. Nampak tangan nampak tangan. Dah. Okey dek, cakap apa dek? Tak mula nak. Okey. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye dek. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cakap bye bye. Mau bangun tidur, biasa lemuk tak ada.